Siapa yang tengah blushing berjemaah tu mesti korang kenal kuih ni kan. Kuih ni pun famous juga dekat bulan Ramadan. Tapi untuk siapa yang tak sempat nak pergi bazar tu, jom kita buat kat rumah. Mula-mula dalam blender masukkan 2 cawan air pandan, tambah 3 cawan air biasa, 1 cawan tepung beras, setengah cawan gula dan garam. Semua bahan-bahan ni kita blend dulu sebelum masukkan ke dalam periuk and tambah sikit pewarna hijau. Sebelum buka api, kacau sebati dulu, lepas tu masukkan adunan. Kacau sampailah pekat, and then dia dah meletup-letup macam tu, boleh tutup api. Jangan lupa kita isi gula dulu dalam bekas sebelum tuangkan adunan hijau ni. Dah siap tu boleh ketepikan dulu. Next untuk lapisan santan ni pula, masukkan 1 cawan tepung beras, 2 setengah cawan air, 1 kotak kecil santan dan sedikit garam. Sama juga blend dulu and then kacau guna api perlahan sampai pekat. Last kali bila dah pekat boleh tuangkan ke dalam acuan and then sejukkan dulu sebelum hidang. Kuih ni lah paling senang nak buat, walaupun nampak macam leceh tapi senang. Sedap pun sedap makan sejuk-sejuk time berbuka kan. Jangan lupa cuba resepi ni untuk berbuka petang nanti. And make sure gunakan tepung beras cap Golden Coins yang korang boleh dapatkan di Lotus, NSK, EcoSafe, EcoShop dan juga di TikTok Shop. Dah lama saya buat kuih guna tepung ni, memang cantik kejadian dia. Okay korang, selamat mencuba.